Kerajaan negeri Selangor ni biadab, tak faham-faham titah tuanku Selangor ataupun mereka ni buat-buat tak faham. Kurang ajar betul lah korang ni. Sampai bila kerajaan negeri Selangor nak buat-buat tak faham titah Sultan Selangor ni? Dah berkali-kali Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor memberikan teguran dan pendirian yang sangat-sangat jelas bagi saya. Tetapi malangnya masih ada pihak yang terus berdegil. Teguran tuanku seolah-olah hanya dipandang ringan macam mencurah air ke daun keladi. Dan yang lebih mengecewakan lagi adalah wakil rakyat Seri Kembangan yang dilihat cuba mempertikaikan pendirian Sultan Selangor dalam isu pembukaan kandang babi di negeri Selangor ni. Kita semua rakyat dah bangkit bersuara sebulat suara tak nak ada kandang babi dalam negeri Selangor ni. Sultan Selangor pun dah memberikan isyarat yang sangat jelas. Tapi kerajaan negeri Selangor masih mahu meneruskan juga agenda ini. Jadi persoalannya, apa lagi yang mereka tak faham ni? Bagi rakyat Selangor, kita semua ni yang menghormati institusi diraja, kami semua pandang isu ni bukan isu kecil. Ini isu besar. Ia bukan sekadar merentas isu politik. Ini adalah soal adab kepada Sultan. Ini soal maruah negeri Selangor. Ini adalah soal mempertahankan institusi yang menjadi payung kepada rakyat Selangor. Sebab itulah Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor bersama dengan lebih 30 NGO akan turun berhimpun sebagai tanda solidariti rakyat bersama Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Himpunan ini adalah mesej yang jelas bahawa rakyat Selangor tidak akan berdiam diri apabila melihat ada pihak yang cuba mencabar titah tuanku. Kalau anda rasa anda ni anak negeri Selangor, anak jati negeri Selangor yang masih ada maruah, kalau anda tidak sanggup melihat ada pihak yang bersikap biadab terhadap Sultan Selangor, lagi-lagi DAP, biadab sangat dengan Sultan Selangor ni. Kalau anda mahu mempertahankan titah dan kedaulatan institusi diraja negeri Selangor ini, jom kita turun beramai-ramai pada 16 Mei ini 2026, hari Sabtu, jam 4 petang di bangunan SUK Selangor, Gate 1 Shah Alam. Kita hadir bukan untuk mencetuskan kekecohan. Kita semua hadir untuk menunjukkan solidariti bahawa rakyat Selangor berdiri teguh bersama titah Sultan Selangor. Ingat, Selangor ni ada maruah dia. Rakyat Selangor ada pendirian dia. Dan rakyat Selangor tidak akan membiarkan institusi Sultan dipermainkan sesuka hati macam DAP ni. Jumpa anda 16 Mei ini. Daulat tuanku.